Hello guys, welcome to our vlog trip Jakarta Bandung. Trip ni aku pergi betul-betul before bulan puasa. Plannya nak jalan-jalan sambil shopping baju raya. Untuk trip ni aku naik KLM Airlines. KLM ni ada priority boarding dan sangat best. Tiket untuk kita orang bertiga dalam RM370 je seorang. Waktu ni Uma umur 6 bulan, so untuk Uma memang free je. Hello. Hi. 36 DEG. Second one to the right. Straight ahead and then Okay. to the right. Thank you. Flight. Sangat katen ke? Seat dia sangat selesa dan KLM ni ada makanan halal. Bye. Terima kasih. Sama. Dah sampai Jakarta. Masa kita orang sampai ni dah maghrib dah. Dari airport ni kita orang akan pick up kereta sewa dan balik Airbnb. Esok kita orang akan ke Bandung dulu. Lepas balik dari Bandung nanti baru kita orang akan explore Jakarta. Terus. Lepas dah siap ambil luggage, kita orang nak pergi pick up kereta sewa. Tanya orang. Jom. Kereta sewa ni aku sewa dengan company nama Track. TRAC. Boleh pilih untuk pick up dekat airport. Tak ada charge pun. Diorang sewa MPV sehari 100 lebih je. Pak, gimana mau bayar parkingnya? Parkir? Mau bayar pakai kartu ke? Iya, pakai kartu nanti. Kartu apa namanya? E-money boleh, flash boleh. E-money. E-money. Mana Mandiri. boleh beli? Beli di mana? Beli nggak ada beli. Mau beli punya saya. App kah? Itu pakai Kalau mau ini pakai gini. Ini e-money. dalamnya ada flash. berapa? Ada berapa? Pakcik ni sangatlah baik. Dia bagi kita orang beli dia punya e-money sebab kita orang urgent nak guna. Dah sampai our Airbnb for tonight. Malam ni kita orang dinner order Grab je. Sebab dah tak larat nak keluar. Oh, ada 2 bilik ya? Nice. Oh, bilik arah. Wah, tandas. Okey lah, boleh lah kan? Berapa satu malam yang? Ada kowi. Satu malam berapa yang? Oh, tu Bandar Jakarta. 115 je? Oh, mantap. The next day, kita orang nak pergi Bandung. Tapi before tu, kita orang akan singgah untuk lunch dulu. Macam ni lah keadaan jalan dekat Jakarta. Husband aku cakap okey je drive, macam dekat Malaysia je. Dekat Indonesia, harga petrol dia agak mahal. Tak silap aku lebih kurang dalam RM4 seliter. Helmet kan? Helmet dia balut dengan plastik tak ada situ. Dah sampai warung sambal mafia. Kita orang nak lunch kat sini. Area sini susah sikit nak parking, tapi nasib baik time ni ada parking kosong dekat bawah tu. Ayam marah. Wah, dia punya sambal dia gerak-gerak je. Pernah dia jual kat Apple Saga. Yo. Sabar ya, kita nak pergi taman. Sabar. Papa jadi supir ni. Papa bawa dengan berhemat. Aku perasan dekat Indonesia ni ramai orang guna kereta besar-besar. Jarang jumpa kereta kecil-kecil. Jakarta ni macam KL jugalah, banyak skyscrapers. Nak singgah R&R. Besar juga R&R dia. Bakso boy, jangan. Uratnya nyos, pedasnya jos. Mari dia. Apa bakso? Time ni harga tol Jakarta pada larang RM63,000. Polisi lalu lintas. Pada Leuni. Dah sampai Bandung. Sampai-sampai Bandung ni pun dah agak petang.
Oh, ni bandar dia. Pada suka. Tapi sempat lagi untuk kita orang pergi The Great Asia Afrika. Di khas Sunda, nasi liwet khas. Nasi saung pengkolan. Dah sampai The Great Asia Afrika. Asia Afrika, The Great Asia Afrika. 350,000. Total. Ada masuk. Dalam ni ada banyak juga kedai-kedai souvenir, kedai makan, menarik sangat. Aku tak expect tempat ni sangatlah besar. Oh, gondola. Kita naik gondola. Gondola ni kena bayar asing dia punya tiket. Kalau nak jalan kaki pun boleh, tapi kita orang nak turun guna gondola je sebab hari dah gelap. Ada sungai kat tengah-tengah. Ada apa? Sungai? Kamu tak ni, tak ni. Tahu susu Lembang, Jaipur, India. Nyamuk ah? Banyak gila nyamuk. Yang buat Cina. Eco-Ends lah. Ni lah konsep Japan. Irasha masa kan nak, kalau nak sewa kimono tu 20,000. Ada sini. Dalam The Great Asia Afrika ni, dia macam ada banyak bangunan-bangunan ikut negara-negara. Macam Japan, India dan banyak lagi. Alah, ni tak real. Lepas tu, kita orang pergi Chiwok Mall. Sambil-sambil nak cari dinner, kita orang jalan-jalan dalam mall ni. Mall dia sangat besar dan dia punya interior tu agak unik. Dia macam ada bahagian indoor dan outdoor. Tidurlah kamu. Tidurlah. Oh, kalau ada boleh? Nak makan? Jom kita makan. Kat luar kau tak? Ni bagian-bagian makanan. Tahu tu ujung. Ya, ni bagian makanan. Betul dah ni. Ara nak Ara? Hai Ara. Dalam sejuk sikit. Tak lah lens lah. Tulis. Boleh apa? Ara. Hey. Ni apa je? Makanan dekat dapur Solo ni semua sedap-sedap. Tu je for this episode. Stay tuned for next episode. Jangan lupa subscribe Jumi Traveller.